A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana diberikan kita peluang sekali lagi untuk bernapas, untuk menghirup udara yang secara percumanya. Sepatutnya syukur yang teramat-ramat syukur kita kena perlu ucapkan kerana kita beri peluang untuk hidup di dunia ini, untuk berterusan sebagai hamba Allah yang patuh tunduk kepada suruhannya, dan berpeluang lagi untuk bertaubat kepadanya. Alhamdulillah, kita diberikan kesihatan yang baik untuk sama-sama berada di dalam masjid ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, dalam perbincangan kita tentang fiqh, ramai yang masih tidak faham apa itu fiqh sebenarnya. Fiqh adalah sesuatu yang bermaksud mengetahui hukum hakam. Kalau tahu hukum hakam, yakni itu pelajaran fiqh lah. Kalau nak mengenal Allah, bagaimana sifat-sifat Allah, sifat Nabi, itu tauhid. Bagaimana nak baca Al-Quran, itu tajwid. Bagaimana nak ada perasaan untuk sayang sesama insan, itu ihsan ataupun tasawuf. Seseorang yang tidak faham fiqh, maka tidak akan sah salatnya. Seseorang yang tidak faham akidah, maka rosak seluruh amal ibadahnya, malah dia sendiri pun rosak. Saya nak masuk di sini ialah perkataan fiqh dan mengapa perlu ada mazhab dan kena ikut mazhab. Dan ada dalil qat'i dan ada dalil khilaf. Fiqh tadi saya sebut mengetahui hukum-hukum syarak tentang sesuatu perbuatan manusia yang merupakan atas dasar pengetahuan. Sejauh mana dia faham, takat itulah fiqh dia. Perbuatan yang datang ataupun perbuatan yang sudah, perbuatan mendatang ataupun yang sudah, atas dasar kefahaman terhadap dalil-dalil syarak, itulah fiqh. Ada dalil tak? Tak ada. Tak ada, tak kuat lah. Baik, kita ambil satu contoh. Hukum salam lelaki dan perempuan, khilaf. Tak ada dalil qat'i, betul? Tak ada dalil khusus. Tetapi nak tanya mazhab mana? Saya Syafi'i, haram salam laki perempuan yang bukan mahram. Terus duk kisahlah ke mana pun, memang haram. Saya taklid mazhab. Boleh nak taklid mazhab pula. Nak taklid mazhab dia jadi Hambali. Hambali tak ada perasaan berahi, tidak ada perasaan pada perempuan, boleh. Duk kena tongkat Ali tiap-tiap hari, tak ada perasaan berahi. Pasal apa? Macam mana nak boleh tahu perasaan berahi itu wujud tak wujud? Sentuh sikit, nampak sikit pun dah rasa seram sejuk. Apatah lagi bersalaman. Siapa boleh bagi tahu tang mana guide, tang mana kedudukan nafsu seorang lelaki? Bagi tahu. Tak tahu, maka ambil pendapat Imam Syafi'i, mencegah lebih baik daripada berubat. Senang. Maka haram terus. Hukum anjing, bela anjing, memang khilaf. Kalau ikut Maliki Hambali boleh bela, tapi jangan awak masuk rumah.
Imam Syafi'i kata haram terus, pemburuan saja yang boleh. Ni sampai masuk rumah belah, apa cerita. Lepas tu buat tunjuk post dalam Facebook pula. Kata tak apa, kering sama kering, dia tak payah sama. Ni belajar tak mana fiqh, nak tanya. Tangan, cuba tengok tangan kita, ada rasa lembab tak? Dia mesti akan rasa lembab. Awak, anjing tu tadi tak meleleh ayak liok kah? Anjing tu tadi tak berpeluh kah? Anjing berpeluh. Anjing tak pernah kena ayak hujan kah? Anjing tak pergi bilik ayak kah? Anjing tak kencing kah? Pasal apa ambil hukum macam tu? Maka jangan belah. Satu ketika Nabi SAW sedang menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni cerita dia. Hadis sahih, cek dalam Sahih Muslim. Nabi duk tunggu tak turun-turun wahyu daripada Allah yang nak cerita tentang satu hukum. Nabi dalam perjanjian dengan Jibril kata nak turun sekian-sekian, Nabi tunggu depan rumah, tak turun-turun Jibril. Maka apabila dalam keadaan tertunggu-tunggu tadi, jadi satu peristiwa. Aisyah panggil dalam bilik, dia kata ada anak anjing duduk bawah rumah, duduk bawah katil. Nabi pun masuk bilik, halau anak anjing tadi. Halau, dah habis dia kelak pada rumah, cueh mai. Dia cueh. Cueh tu bahasa Kedah. Dah duk carilah dalam bahasa kamu mana, dia cueh mai. Siapa yang cueh mai? Jibril. Kan? Jibril tiba-tiba timbul, terus bagi salam dekat Nabi. Nabi kata, "Pi mana? Aku ada tapi kita tak boleh masuk." Sebab apa? Tu ditunjuk ada anjing dalam rumah. Bermaksud rahmat, malaikat, apa semua tak ada dalam rumah yang duk bela anjing. Maka pendekatan di sinilah diambil oleh Imam Syafi'i bahawa jangan duk pegang, jangan duk bela, sebab tidak ada rahmat. Anjing tu adalah di antara, kalau dalam mengikut Ibnu Khaldun, anjing ni antara binatang yang bantah selepas babi. Jangan duk cerita, itu nanti cerita lain. Dia bantah. Itu sebab hukum atas dia ada sesuatu tak kena, dan dia bawa ada sesuatu benda. Tapi dia tak seperti mana babi. Babi dia ada sesuatu di tubuh badan dia yang sampai rebus terang mana pun tak hilang. Yang ada di tubuh badan dia yang boleh menyebabkan kita berpenyakit kalau kita kena tersentuh dia dengan basah sama basah. Muslimin dirahmati Allah, itulah kata dasar faham fiqh. Kalau kita dasar faham terang mana, kalau kata kita nak buat juga, buat sendiri dah, jangan duk ajak orang buat. Sebab apa? Kita bukan imam mazhab. Kedua, hukum tutup aurat. Tutup aurat ni duk baca Quran pun jambui duk terkeluar lagi, yang duk buat apa pun duk buat ada lagi. Pasal apa? Dia tak faham lagi fiqh. Empat mazhab wajib tutup aurat. Qat'i, kata putus. Qat'i, kata putus, memang wajib. Yang tu tak usah duk petikai. Barang siapa yang tolak, akidahnya rosak. Baca kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang tu ya saya nak peringat. Peringat ya, peringat demi peringat. Jangan duk kata salah hidayah. Buat macam mana ustaz? Hidayah tak sampai lagi. Hidayah itulah agama. Agama itulah hidayah. Setelah tuan-tuan peluk Islam, telah perempuan mengaku kata Islam, itulah hidayah. Tuan-tuan dah ada dah hidayah, cuma kena cari saja. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau dah ada hidayah, jangan duk ikut orang yang maghdubi alaihim waladdallin, amin. Depa tu sesat. Dah bagi dah hidayah, dia memang dah ada hidayah, cuma nak buat dengan tak buat saja. Sebab apa? Akal dia tak boleh pi sebab tak ada ilmu. Dia dikuasai oleh nafsu, bukan dikuasai oleh ilmu. Akal itu tadi. Inna nafsa la ammaratun bisu, kata Allah. Sesungguhnya nafsu tu dia nak halau ke arah tak elok. Sebab itulah hidayah dia goyah. Yang ini Islamnya goyah. Tu pengertian sebenar. Jangan duk salah, buat macam mana tak sampai seru. Dia seru sungguh, mati terus beritahu. Tak ada hidayah, duk tunggu hidayah, dapat cucu buh nama hidayah pun tak dapat juga. Ni faham macam mana yang kata hidayah. Hidayah adalah Islam, agama tu. Agama, bila dah kata agama, dah selamat dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Kita dah reda dah. Reda itulah hidayah.
Muslimin yang dirahmati Allah, itulah fiqh. Duk heran apa dia ilmu fiqh ni. Ilmu fiqh dia kena mengaji untuk faham. Bila dah faham, alim fiqh. Dah kita dah faham dah al-fiqh. Kalau jadi kat sini buat macam ni. Kalau jadi kat sini buat macam ni. Kalau jadi tak ada dalam mazhab, baru taklid ambil. Buat macam ni tak boleh, buat macam ni tak boleh, dah tak boleh dah. Tiba-tiba tangan dah balut habis dah, patah. Pakai simen. Kena kaji dulu. Yang pertama, simen tadi halal tak halal? Memanglah halal lah. Kalau tidak orang tak bubuh, takkan nak bubuh tulang babi apa? Okey. Bila dah kata halal, tak perlu buka. Ambil sapu atas tu saja. Tapi kalau luka yang melecet habis, kalau kena ayak perayak 4 hari, pedih. Tayamum. Tapi duk gagah juga ambil pasal tu tak sembahyang. Duk buat dalil pasal apa? Pasal luka tu tak sembahyang. Kalau tak boleh berdiri, duduk. Kalau tak boleh duduk, baring. Kalau tak boleh baring, boleh tak lagi kalau tak sembahyang. Ni kenai abang ada. Dia tu kata mengaji fiqh. Ni pantang demam sikit tak boleh. Awak tak sembahyang, demam bunyi pun. Mudah renyuk bang. Tidak ada dalil untuk tolak. Dia ada fiqh dia. Fiqh dia ni kena fikir dan kena mengaji. Duduk saja boleh tak kalau tak mengaji? Tak boleh. Dia kena mengaji fiqh ni. Sebab kita berlaku khilaf apa dia? Selisih pendapat, benda-benda baru yang tidak ada pada zaman Nabi dia akan. Ketum ada tak zaman Nabi? Tak ada. Pergi cari korek dalam Quran Al-Ketumi. Tobat tak ada. Maka bila tak ada, kena fiqh kan, kena pandai. Dalil dia sesuatu yang merosakkan akal dalam pemikiran, memikirkan tentang kewarasan seseorang boleh hilang, maka haram terus. Kan? Itu kata fiqh. Yoga. Bukan yoga nama orang. Satu perbuatan yang buat haram. Tu pun ada duk buat lagi sebab tak faham fiqh. Buat sihat Ustaz. Padahal hendak buat yoga pergi mayang sunat. Mayang sunat banyak-banyak. Menari zumba. Mufti kerajaan Sabah kata haram menari zumba. Sebab dia pertarian tersebut adalah berkaitan dengan penyembahan. Kan? Kalau orang di Afrika, orang di mana, kalau dah nak buat penyembahan, nak buat bagi berubat dan sebagainya, kena menari. Menari, ikut menari, tak tahu kata jatuh akidah. Menari juga, janji sihat. Tak boleh, kena mengaji fiqh. Nak banyakkan sihat, solat bagi banyak. Senang ni cerita. Agak-agak nak demam Nabi, terus ambil ayat mayang sembahyang sampai lega ayat tu. Ni agak-agak nak demam, pergi kayuh geret, demam terus. Tu ada sembahyang tengok. Dah hak tu lah, hadap cakap tu lah. Muslimin yang dirahmati Allah, sembahyang saja. Nampak? Dia boleh kontrol semua benda. Bagi banyak cuma yang waktu haram jangan duk buat lah. Adakah buat sunat lepas daripada asar saja ke sembahyang sunat 2 rakaat perak bodoh? Mana boleh buat ba'diyah? Pasal apa nak tambah bagi banyak benda lain lagi. Tonton keluar Ustaz, round pitang mana mai balik tahiyatul masjid 2 rakaat. Keluar pula round Ustaz, masuk balik tahiyatul masjid. Boleh. Imam Syafi'i kata. Ya. Habis kau tak tahu apa, baca Quran. Baca Quran. Sejumpa sujud sajadah. Tilawah, sujud. Tak ada apa boleh. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Baru kita sambung balik kitab kita. Nak bagi faham fiqh tu apa dia. Kalau tak mengaji memang takkan boleh. Memang takkan faham. Tu yang Raja duk tanya kita. Sat Facebook, sat WhatsApp, sat Telegram. Duk tak faham. Pasal apa yang tak faham? Sedangkan saya dah bagi dah kunci dia. Kunci dia ikut tuan-tuan. Saya bagi kunci kancil. Yang tuan-tuan dia pergi jolok Ferrari tu pasal apa? Tak kena. Melelong. Takat dia yang ni yang kita mengaji hari ni. Kita takat kancil lah. Kalau nak mengaji lebih hebat, pergi Azhar, pergi mana-mana hak tinggi, tu. Dia bincang sampai halih ruqsah azimah, akid daripada usul fiqh, bagaimana kaedah nak ubah majlis fatwa macam mana yang boleh jadi sampai jadi mufti. Tak, tuan-tuan ni takat kancil lah. Silap-silap mau perendah balik buat motor 50cc lah. Beda hidup sendiri lah.
Kalau kata nak buat fatwa tak boleh. Tu pun mengaji takat hak yang kereta 50 cc. Motor 50 cc. Kan? Hak lampu bulat dulu kan. Buh gear belakang dulu, lepas tu gear depan 2. Takat tu ya. Gagah nak buat macam motor hak 500 cc. Tunggin. Muslimin yang dirahmati Allah. Itulah kata fiqh, faham, bila faham kata baru boleh buat. Kalau duk tak faham lagi, jangan duk kata buat. Silat-silat sesak. Kena mengaji lagi. Oh, tak faham lagi, cari. Seronok. Bila tak faham, dia nak mengaji lagi. Itu sebab dia seronok untuk mengkaji. Ni tak. Baru mengaji bab satu bab. Tuan-tuan tahu tak? Tempat yang paling banyak, yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berselawat atas diri Nabi. Sesuatu yang berselawat ke atas diri Nabi waktu bila? Ketika dalam solat. Sebab itulah Imam Syafi'i meletakkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu hadis sahih. Maka siapa yang nak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Syafi'i, maka banyakkanlah solat. Maka banyaklah salawatnya ke atas Nabi. Okey. Ni dah buat majlis-majlis tu, tapi mayang dah. Selawat boleh dah. Nabi Muhammad hadir dalam majlis. Memanglah ila hadratin Nabi. Nabi Muhammad memang ada. Contohnya kita kata. Tapi bukan secara yaqazah lah. Kalau ada siapa boleh nampak, orang yang ni tahulah Nabi Muhammad bukannya mati. Orang yang syahid bukannya mati. Bal hum yurzaqun, kata Allah di dalam Quran. Malah dia pun macam kita, cari rezeki dan sebagainya, tapi di alam lain. Tapi kita tak tahulah macam mana yang dihadirnya tadi. Okey, muslimin yang dirahmati Allah, selawat. Tapi kalau yang baiknya adalah berselawatlah kamu dalam sembahyang. Bila? Tu. Berapa kali kita sembahyang ada selawat? Sembahyang subuh sekali ya? Tidak. Tang mana? Tang tahiyat je lah. Tuan-tuan tak tahiyat kot? Tak, tak selawat. Tak sah sembahyang. Ada tak selawat? Nama dia selawat Ibrahimiyah. Maka berselawatlah. Kira-kira fikir ramai, adalah selawat sikit. Maka banyakkan sembahyang sunat. Maka banyaklah selawat kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu fiqh. Tapi kalau dah duduk di luar, cara-cara nak duduk saja, tak tahu nak buat apa, nak bersalam sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Jangan duk bawa lagu hak sedih. Sallallahu ala Muhammad. Ni salam lepas mayang tu buat macam tu. Ayat dia asal lagi mula hulur lambat, tarik lambat. Bila nak mayang bak dia, aku tak tahu, dia kata. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey nah. Fiqh. Faham, ambil, buat. Tu maksud dia. Kita sambung dalam bab kitab kita Baharul Mazi. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi. Di dalam syarah daripada kitab Sahih At-Tirmizi, dalam bahasa Melayu nama dia Bahrul Mazi, dalam bahasa Arab nama dia Tuhfatul Ahwadhi. Bab ma jaa annal imam ahaqqa bil iqamati. Okey, kita mengaji minggu lepas, siapa yang berhak qamat dalam satu-satu sembahyang. Kita kata ada pada Bilal. Baik, ni kita nak datang hadis dalil. Bab yang telah datang ia bahawasanya imam itu lebih mustahak ia dengan qamat. Imam yang layak qamat. Sebab imam lah nak jadi driver. Kita kata kaedah driver. Dia tahu bila dia nak start, bila dia nak rem, bila dia nak buh gear. Hak tadi co-pilot dia. Co-pilot pun tak boleh kata apa. Pasal apa dia tak tahu. Cuma driver kata, tu maksud dia berhak. Tok Bilal tak boleh duk buat pandai-pandai, tiba-tiba pergi qamat. Tok imam kata, "Weh, aku kentut." Puas cerita ni. Kau kena tahu. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan ada juga orang dia tengok lambat sangat, dia pergi ambil mikrofon, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu siapa nak jadi imam? Ada hang qamat nak jadi imam. Play. Bab jadi imam tolak hang tolak aku tekut tadi. Kalau dalam bab apa dia nak pergi dulu? Beratok kiu bayang apa semua dia nak pergi dulu. Dalam bab ni mau pergi belakang. Lawan tolak pula dah. Dia tahu pula kata dia tu tak erti. Tahu pula kata tak erti no. Tapi sembang bab agama boleh ke dia? Muslimin yang dirahmati Allah. Ni, berhak. Ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, adalah kehendak bab ini ialah mau menyebutkan dan berkhabarkan
nak cerita dekat kita tentang hadis Nabi SAW. Bang itu perintah tukang bang. Bang, azan. Orang utara kata bang. Kalau duk dengar orang tua-tua pun bang. Bang, orang tua-tua sembang. Bang. Panggil laki pun bang. Yang mana satu bang pun tak tahu. Bang di sini azan. Bang, azan. Yang tu tugas tukang azan, muazzin. Imam tak ada. Masalah tukang azan pula Bilal tak pernah ada pula dah. Hang tanggung. Nampak pasal apa lambat sangat, lalu lambat. Tak tahu kat tukang bang Bilal. Nampak. Pasal apa? Memberitahu waktu masuk, tanggungjawab dia. Nak qomat, tanggungjawab kau ni. Dia tak ada hak. Muslimin yang dirahmati Allah. Perintah tukang bang yakni bila-bila ia hendak bang tidak berhajat menanti izin sesiapa. Muazzin, dia nak azan, dia tak tunggu izin siapa. Dia masuk dalam dah. Bersalahan pula dengan qomat, maka tiada boleh ia qomat dengan sekehendak hatinya. Tak boleh. Tengok-tengok ada mic, dia kira nak pegang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pantang nampak mic, dia jadi gila mic. Dia kira nampak mic, dia kira nak qomat. Dia kira nampak, dia kira nak qomat. Tak boleh. Menurut barang mana waktu bahkan maulah dengan suruh imam. Di atas perintah imam dan izin imam. Yakni nampakkan imam sudah sedia. Tengok-tengok imam pun kan. Dah tengok. Tak kalih pun tak apa dah. Kita tengok-tengok tu imam pun dah habis dah baca doa apa semua. Ni. Ataupun nampak imam keluar daripada bilik dia. Nampak saya kata masuk ya. Sebab Nabi pesan macam tu. Nampak aku keluar daripada rumahku. Sebab rumah Nabi dulu pada zaman di Madinah dulu, Masjid Nabawi, Nabi rumah dia sebelah tu ya. Yang ni hak yang dia jadi makam tu, makam Nabi. Nampak Nabi keluar, dia pesan dekat Bilal, nampak ya aku keluar daripada bilikku. Qomat. Ni sasa kata nampak tu imam tutup lampu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenuh lari tu imam. Dah padan-padan lah kata kan. Bersedia dia kata di sini. Okey. Sedia berhadap kepada sembahyang imam itu, atau nampakkan telah selesai ia daripada sembahyang sunatnya, ataupun keluar daripada rumahnya. Ni semua. So jangan marah kalau tu imam mai lewat. Sunat imam mai lewat, sunat khatib mai lewat. Yang hak sunat mai awal tu tuan-tuan. Yang tuan-tuan selalu mai lewat pasal apa? Tuan-tuan tu imam kah? Pasal apa mai lewat hari Jumaat? Nak tanya, tengok mana siapa hak yang lewat suruh dia naik baca khutbah. Esok minggu depan tak mai dah. Lewat tu ada sebab. Kita hak yang jadi pendengar ni kena mai awal. Orang yang baca khutbah ataupun jadi imam, dia tu sunat mai lewat sebab ikut perbuatan Nabi SAW. Okey. Keluar dari rumahnya dan biliknya, ni bilik imam atau sebagainya, maka qomatlah. Nampak ya. Oh, sasa nampak kata kaki qomat. Tengok-tengok orang lain keluar, punggah. Orang hak keluar tu kena jadi imam. Pendeknya, dapatlah dikenal izinnya dan telah sukakan kepada qomat, bolehlah qomat, itulah makna imam lebih mustahak. Dengan qomat, yakni qomat itu menanti suruhnya dan sukanya, maka dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu. Ini selalu berlaku subuh. Yang ada Tok Bilal itu imam. Imam Syafi'i kata, kalau dua orang tunggu dulu, bagi cukup 3. Kalau subuh, selalunya subuh lah, tu bagi cukup 3 orang. Tunggu Tok Imam kena tanggung lah. Tunggu sat lu 6.30 dah Tok Imam. Sat tunggu sat. 6.45 dah Tok Imam. Tunggu sat. Ke 7 dah ni Tok Imam. Jom balik puas cerita ni. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Dia sebab apa delay? Tu imam ni kena tahu. Sebab mengikut mazhab kita Imam Syafi'i, kalau boleh sembahyang ni dikena ada 3 orang. Kalau ikut selain daripada 3 mazhab yang lain selain daripada Syafi'i, dia kata ada 2 kira dah. 3.
Kalau boleh, kalau dah dua dah tahu kata ahli jemaah aku ada dua orang tu ya, aku dengan dia. Duk tunggu apa lagi? Kena teruslah. Tapi dah tahu kata tunggu sah. Dengar ada bunyi motor mai. Pam masuk dah. Masuk dah. Tunggu. Ataupun dengar orang duk ambil ayat sembahyang, tunggu sat dulu. Dia tu dah jenis perangai tu kadang-kadang lagi tak hormat dia tak masuk. Perak buka ayat. Haram tak ambil pun dia takut masuk. Saya lagi orang suruh dia. Tak ada suruh hang data jenis tu. Ada juga banyak kelaku orang. Maka hormatlah. Hormat ni nak panggil orang yang dekat. Azan nak panggil orang jauh, orang yang ghaib dia panggil, memanggil orang ghaib. Ghaib tu bukan makhluk ghaib. Ghaib tu ghaib tak ada dalam masjid. Okey, nak panggil dia masuk, maka hormatlah masuk. Pasal apa? Yang ni kaedah dia. Pasal apa yang dikatakan jamaah itu kena ada tiga. Yang pertama, kalau ikut dalam nahwu saraf, jamak tiga. Lebih pada tiga baru dia panggil jamak. Kalau tidak dia jadi musanna. Tu hujah Imam Syafi'i. Yang kedua, tentang kedudukan. Contohlah, bayang semua bayang. Kalaulah mai kita dua orang, qomat dia kena duduk rapat. Lari sikit daripada tumit. Lari sikit pada buku lali. Kawan tu mai belakang. Duk keling, aku nak duduk tang mana ni? Nampak fiqh tak mengaji. Dalah dia kapit tu imam. Sebelah tu ada seorang, belah ni pada seorang. Tu imam jadi macam pengantin pula dah. Tu dia. Pasal tu yang masalah dia. Tak pun dia pergi ikut tepi Tok Bilal tepi tadi. Hai orang buat lorong elok dah, dia duduk tepi. Tok Bilal nak undang pun tak boleh dah sebab dia duduk kapit sebelah ni pula dah. Escort. Itu dah kata, ni kalau jadi macam tu tuan-tuan, pergi duduk belakang Tok Imam dengan jarak boleh sujud. Pak, duduk macam ni. Saat lagi Tok Bilal tadi dia hundok lah. Dia bawa gear reverse sikit. Tapi kalau orang yang duduk sebelah ni tak tahu, kena cuit. Pok. Dalam Facebook ada, dia pok kita beribu. Pok sana, pok sini. Duk pok kita. Macam mana? Jangan pok dia, jangan cuit dia waktu dalam keadaan sebelum angkat takbiratul ihram. Agak-agak dekat. Jangan duduk jauh. Allahu akbar. Batai pula. Agak-agaklah. Okey. Sebelum Allahu akbar pi cuit, berdosa. Sebab apa? Tuan-tuan tak sembahyang, dia sembahyang 40 hari tak terima amalan. Mengikut pendapat Imam Syafi'i. Kalau boleh, Allahu akbar. Cuit. Lagi Tok Bilal atau apa orang hak duduk rapat dengan imam tadi, dia tahu ada orang dah, dia pun undok masuk dalam sah. Lepas tu kita agak-agak tak berapa nak boleh sujud, kita pun undok jugalah, ambil space kita. Tu kena mengaji fiqh, kena faham. Itu sebab yang Imam Syafi'i takut jadi, maka lebih baik tiga. Senang, siap-siap semua duduk dalam barisan dah. Cuma orang main tambah saja. Tu subuh jadi cukup jadi subuh. Yang ada Tok Bilal, Tok Imam, Tok Bilal. Mati salah seorang, tak ada, pergi masjid tu. Tak ada siapa dah. Muslimin ini dirahmati Allah. Baik, dengan dalil. Maka dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Jabir bin Samurah yaqulu kana muazzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yumhilu fala yuqimu hatta idza ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kharaja aqama as-salah hina yarahu. Diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, katanya adalah tukang bang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua, Bilal Ar-Rabah dengan Ummu Maktum, dan ini buta. Dua orang. Kalau di Mekah Abu Mahzurah. Baik. Yang ni cerita dia di Madinah. Tukang bang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melambatkan ia dengan menanti Nabi, yakni imam. Maka tiadalah qomat ia hingga apabila nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggakan telah keluar daripada rumahnya, kelak pada rumah Nabi. Maka qomatlah ia akan sembahyang pada waktu nampak akan dia keluarnya itu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dah imam pun ada apa semua, tengok dia pun dah selesai sembahyang, selesai baca doa, bangkitlah qomat. Kata Abu Aisyah, bermula hadis ini ialah hadisnya hasan, bertaraf sahih dah.
Dan dikeluarkan oleh Bukhari hampir dengan maknanya. Ni kalau dia kata hampir ada yang sama, dia panggil hasan li ghairi. Sahih. Baik. Masalah qamat dengan perintah imam, atas dasar perintah imam. Dan imam duk ada sekali, imam kata, "Mak." Amboi, ganah garang tak payah. Tok imam, Tok Bilal tadi mau duk perhati kerak. Kan selalunya lah. Tak apa, itu nampak kata hormat hak imam. Muslimin yang dirahmati Allah. Kata Abu Isa telah berkata setengah daripada ahli ilmu, yakni ulama, bahawasanya tukang bang mustahak dengan bang, maka bolehlah ia bang dengan dia tanpa suruh, dengan tiada suruh imam. Dan imam lebih mustahak dengan qamat, yakni tiada boleh qamat melainkan dengan izinnya. Tiba-tiba dia tak mau Bilal, dia sendiri pergi pegang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la, lagi baik. Mak dia bubuh, Allahu Akbar, lagi elok. Tapi kita nampak pelik apa siapa Tok Bilal pula, clash kan dengan Tok Bilal. Tok Bilal pelik, teratur lagi tak. Clash pun tak kena orang mana. Dah ada sebab lah, mungkin ada sebab dia pipi terus tu pasal apa? Pasal teratur iman naik, dia dah duduk dekat dah dia pun. Tapi mustahaknya dia lah yang berhak. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan telah datang beberapa hadis bertali-mali dengan bab ini sebagaimana di dalam Sahih Muslim, dan telah bersalah-salahan khilaf. Tu dia kata kena mengaji fiqh. Saya dengar saya mengaji macam ni ustaz, tok guru saya kata macam ni, ni tok guru ni kata macam ni. Dan apabila kita mengaji banyak guru, maka banyaklah ilmu kita, fiqh lah kita. Ni duk mengaji hak seorang tu, kelahi dengan orang, tok guru saya kata yak liuk najis. Tu abang dengan telan, abang keluh lah. Ambil ke dia. Ada satu tempat mengajar, dia kata yak liuk najis. Tok guru dia kata, kena mengaji fiqh lah. Saya kata yang najis tu isi perut. Di sini ayat liuk dia duduk sini, dia tak najis. Dak, tok guru saya kata duk dok. Abang jangan telan. Kalau telan batal habis semua. Waktu mayang kulur mayat liuk tu bergelok, takut tertelan batal. Dia kata kita tak betul juga. Tak apalah, kalau dah segi fiqh kita faham kata najis ayat liuk tadi, waktu sembahyang tak boleh telan apa, meleleh ayat liuk macam tu, baju tak boleh kena pula najis, lagi batal pula. Kalau orang faham fiqh, adakah ayat liuk tu najis? Tahu dah kata tak najis. Yang najis ni yang terkelok daripada dalam perut. Duduk jadi budak-budak temuk. Terkelok isi perut. Tahu temuk, orang budak-budak temuk. Yang tu batal. Pasal apa? Isi perut tu najis. Yang duk kot ni tak najis. Tu kenapa? Pasal ada saya pergi satu tempat dia kata najis. Kelahi dengan kita depan tangga. Kata sudah orang tua ni. Tak, orang kalau faham fiqh, ra'i. Cuma pegang hak mana yang kita pegang. Ra'i orang. Orang tak baca doa kunut ni sesak ni, geng sesak ni. Tak baca doa kunut, dia tu bukan mazhab lain. Duduk tak sengit macam dia kira sesak. Dia sengit. Lah kali dia kena sengit. Duduk atas bertuak Arab. Tuak Arab pun. Dia duduk balik. La ilaha illallah. Tak, siapa tak duduk macam tu tak sah. Dia kata rukun 13. La ilaha illallah. Ngaji fiqh. Hari ni kita duduk dengan orang yang bukan duduk, nama dia tawarruk. Tawarruk. Maka tak payahlah tawarruk. Duk pergi duduk atas kaki Tok Arab tu dah. Tok Arab tu cekam. Duduk. Dia terkeluar kaki macam tu. Pergi duduk atas kaki kau tu. Arab ni marah gila. Lalah dia tanya, hamai mana? Kontafin. Mula dia buat macam tu. Tangguhlah tuan-tuan. Saya lagi tengkap. Pasal apa? Ikut suasana. Terkata bila kita mengaji tuan-tuan, kita faham. Yang masalah dia, kita tak faham fiqh. Pasal apa kita tak faham fiqh? Orang suruh mengaji tak mau. Duk kata kita tu betul semua. Betul tu betul dah. Tapi ilmu lain mana? Duk kira left drive ya. Main-main tempat hak lang right drive. Kerja duk masuk lorong orang. Pasal apa? Driver duk belah lain. Muslimin yang dirahmati Allah, kena tahu ke semua. Tu kata fiqh. Fiqh tu maksudnya faham dan tahu. Baik. Masalah 151, waktu berdiri sembahyang apabila Bilal qamat. Yang mana satu mazhab.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang bangkit dah. Sampai tang, ada juga qad qamatis salatu, qad qamatis salah, dia bangkit dah. Ada orang sampai la ilaha illallah, dia baca doa baru dia bangkit. Yang mana satu mazhab kita? Tengok nak kena kat siapa sat lagi. Muslimin dirahmati Allah. Kau kata kena mengaji. Tengok nah kena dah atas kepala aku malam ni. Tak kena atas siapa? Bukan tak kena. Kita tak apa nak faham hari tu. Kita dengar, kita buat ya. Tak salah tuan-tuan, sebelumnya yang tuan-tuan buat tu betul. Cuma hari ni bila kita dapat ilmu, kita beramai dapat 2 pahala. Atas dasar ilmu 2 pahala. Hari tu dah dengar kata qad qamatis solah, bangkit. Sebab apa? Qad qam maksudnya bangunlah solat, bangunlah solat. Maka kita bangkitlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun bangkit juga. Pun boleh juga. Baik, kita tengok yang mana mengikut mazhab. Waktu berdiri sembahyang apabila Bilal qamat. Kata Imam Nawawi, pengarang kitab Sahih Muslim, dan bersalah-salahan khilaf dalam bab qamat yang waktu bila nak kena berdiri. Sekali lagi jangan buat nah. Jangan buat. Nampak sangat kata tuan-tuan lari pada hak asal. Buat macam mana biasa pun tak apa. Tapi kalau boleh mayang mana-mana pun duk saf awal. Itu saja. Masalahnya kita hari ni orang Malaysia, dia memang dia duduk dia tang tu bawah garas. Pasal apa tak masuk saf pertama? Alasan apa? Takut orang tolak jadi imam. Tak kelapak pun tolak orang jadi imam. Tak mau nak duduk saf, tak mau penuh. Tapi bila bincang bab qamat yang mana satu, dia jadi celaru. Kalau dah penuh ke depan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun, cantik. Tapi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, tang ni pada ni, lambat cerita dah. Muslimin yang dirahmati Allah, khilaf ulama daripada salaf, sahabat Nabi dan juga tabi'in. Daripada mereka yang kemudian daripada mereka, yakni tabi'in, bilakah berdiri orang-orang yang nak sembahyang? Bila? Dan manakalakah mengangkat takbiratul ihram? Bila nak angkat takbiratul ihram? Bila? Maka mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, dan satu taifah, satu kumpulan, satu kelompok yang ikut kata-kata ini mengatakan bahawasanya disunatkan jangan berdiri seseorang pun, mazhab kita Imam Syafi'i, hingga habis tukang bang qamatnya. Panjang. Maksudnya Bilal qamat lagi tak habis qamat, jangan duduk berdiri. Tapi kalau dah duduk tengah berdiri, berdiri terus. Faham? Tapi jangan duduk ajak kelai lagi. Kawan tu dah duduk biasa bangkit tu agak. Weh, tak mengaji lah tadi? Kelai dah. Pasal apa? Pasal dah semua masuk saf depan dah daripada awal. Itulah. Tapi dah kalau dah duduk di belakang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, perlu bangkit tak? Kena bangkit lah. Pasal apa? Dah kita duduk jauh dengan jarak imam, nak kena masuk saf lah. Itu fiqh. Faham ya? Tahu? Esok jawab depan Allah macam tu. Aku jauh daripada imam, maka aku perlu bangkit awal. Kalau sat lagi, kalau dah habis-habis imam Allahu Akbar, aku tak sampai lagi, maka aku bangkitlah awal. Tu jawapan dia. Kita nak bagi faham fiqh. Okay. Tetapi kalau ikut mazhab Syafi'i, jangan bangun lagi selagi mana tak habis qamat. Tapi kalau dah bangun, dah memang berdiri, jangan duduk. Maka dirilah tadi. Itu kadang-kadang kita hari Jumaat tengok ada orang masuk, orang duduk tengah azan ke apa ke, dia berdiri lagi tak habis azan. Itulah sebab dia. Hormat atas dasar. Kalau dah duduk, jangan duduk bangkit berdiri. Kalau dah berdiri, jangan duduk. Tapi kalau ada gaut, duduklah. Kalau dah sakit, duduklah. Kan? Tu kata fiqh. Faham ya? Bagi faham. Pasal apa duduk? Dia sakit. Nampak? Duduk bertikai pasal apa? Tak, imam kata macam ni. Fiqh ni berubah-ubah. Fahamlah tuan-tuan. Suruh main mengaji ni. Bila dah faham, kita raih orang. Dia nak bangkit berdiri kan, dia duduk mesti ada pasal. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan adalah atas rahimahullahu ta'ala, bangun ia apabila tukang bang berkata. Ada juga. Ini ada yang satu lagi. Apabila tukang bang, yakni Bilal berkata, qad qamatis salah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, dia bangun. Dan dengan dialah berkata siapa? Ahmad bin Hanbal, yakni mazhab Hanbali.
Tuan-tuan buat mana? Hambali lah. Nampak je Hambali dah. Tak kata bila mengaji kita tahu. Bukan kata salah dah. Nak tahu tang mana kedudukan mazhab kita. Itu saja. Tak salah lah. Tak salah. Dan berkata Abu Hanifah, mazhab Hanafi radhiyallahu an, dan segala orang negeri Kufah berdiri pada saf apabila mengucap qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua masuk dah. Agak-agak lalu hak mana tuan? A, B atau C? A payahlah. A payah dah tu. Nampak memang jauh. Nampaknya kadang-kadang C. Qamat ni terus bangkit. Itu Hanafi. Tang qad qamati solat tu qad qamati solat baru bangkit, itu Hambali. Okey, berdiri saf apabila mengucap qamat tukang bang pada katanya hayya 'alas solah. Pun ada juga hayya 'alas solah. Maka apabila berkata ia qad qamati solah, maka imam pun mengangkat takbir. Qad qamati solat tu qad qamati solat, Allahu akbar. Ui. Tak ada nak baca doa. Pun ada juga mazhab macam tu. Okey. Dan kata jumhur, majoriti ulama, pendapat yang banyak, sebab dia khilaf, dia tak sependapat. Bila dia ada minoriti, dia ada majoriti. Majoriti dia panggil jumhur ulama. Jumhur ulama daripada salaf, kewafatan Nabi, tabi'in, itu saja takat salaf. Lepas tu khalaf. Khalaf ni maksudnya tak sependapat dah. Tiada boleh mengangkat takbiratul ihram, tak boleh angkat takbiratul ihram hingga selesainya tukang bang daripada qamat. Kutlah ada tuan-tuan, kut nampak pasal saya sebut dalam ni kitab ni. Qad qamatis salatu qad qamatis salah, Allahu akbar. Ada, memang ada. Betul, bila nak boleh baca doa lepas qamat? Tak ada, kita Allahu akbar juga. Tapi tak boleh buat. Kut lah ada. Tapi tak boleh buat, disebut di sini jumhur ulama. Maksudnya ada lagi minoriti yang buat. Majoriti tak bagi buat. Sehingga tak habis selesai baca doa. Jangan duk kata apa. Habis baca doa, Allahu akbar. Jangan duk bercakap apa dah. Masuk. Inilah. Imam kata tak apa, sebab dia ada hak. Kalau tak lurus, kalau tak penuh, dia kena tanggung. Bab tak lurus. Nabi satu ketika dia nampak tak berapa nak betul. Itu sebab dia suruh penuh saf, betulkan saf. Hadis. Imam berbunyi tak apa, sehingga dia kata Umar buat. Sayyidina Umar tarik pedang, dia jolok. Siapa lari saf, tekan perut sambil jalan. Maksudnya imam berhak, Nabi berhak berkata sebab nak bagi lurus. Kata tu imam, kata lepas qamat tak boleh cakap, tu imam cakap. Tu imam suruh luruskan saf. Itu saja. Tapi kalau berlaku lagi, ada satu ulama kata berlaku juga yang tu imam bercakap luar daripada kekuasaan. Lepas tutup ayat. Siapa-siapa tolong ambil sat kunci motor saya. Lah nak mayang pun dia suruh lagi macam tu. Qamat lain. Ada ulama kata macam tu. Tak ada lah, buang dah hai dunia. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Boleh lagi kah? Allah panjang lah. Pasal esok masuk awal, tapi jam tak masuk awal. Dia 9 lambat lagi. Kita selalu habis 9.30 ataupun 9 suku. Tengok lah, baru 8 berapa. Muda lagi. Kan nak masuk satu tajuk lagi. Nak mengaji lah tuan-tuan. Bila lagi? Ni waktu ni nak pelekoh bagi mengaji pun. Muslimin yang dirahmati Allah. Orang lambat dia kata. Bab maja'a fi adhani bil lail 156. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis bang di dalam malam. Bang waktu malam-malam sebelum subuh. Ada bang. Kawan terkapa-kapa mangkit-mangkit mayang subuh dah. Loh, tak masuk lagi rupanya. Ni, ada. Ketahuilah kiranya ya saudaraku adalah dikehendaki dengan bang malam itu, iaitu bang bagi subuh. Dahulu daripada sebelum masuk waktu subuh. Ada. Kan dulu-dulu pernah dengar Masjid Kelibang pun ada buat, kan Kok Kampung pun ada pukul 4. Kalau kata masuk pukul 5, setengah jam sebelum tu Allahu akbar, sayuk-sayuk. Orang tua-tua dia tahu lah. Dia bangkit, dia mandi apa semua. Sebab apa? Azan itu azan sunnah. Lah tak berani buat. Pasal apa? Dia terlalu agresif untuk sembahyang. Dia kira nak tidur balik. Dia kira bangkit-bangkit dia sembahyang. Rupa-rupanya azan hak awal itu azan sunat. Puah cerita ni. Kawan dia kira sah dah, dia kata.
Dia bunyi tu kira marah ke orang. Ngaji tak jadi macam tu. Muslimin yang dirahmati Allah. Maka dengan bab ini tahulah kita bagi sembahyang subuh itu ada dua azan. Ni bila dah semua orang kuah ni tahu, hak gulai tak tahu, kuah saja tahu. Orang kuah ni semua tahu bab-bab tu, azan bagi dua kali. Dia bangkit terkapa-kapa mai. Masuk loh tak mayang lagi, baru mazan kali kedua. Nampak semua dah penuh salah. Subuh yang jadi hak yang tu imam lenguh sampai ke 7 hati pasal apa? Pasal ni. Maka ada dua azan. Nak buat tak buat tak apalah. Lagi dia kata wajib pula, Ustaz Rasyidi kata suruh buat. Jadi wajib pula dah. Tak, saya tak kata wajib. Tapi pasal apa? Pasal tak mau masalah menunggu makmum untuk subuh. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Satu bang dahulu daripada terbit fajar. Terbit fajar kazib yang pertama. Yang pertama dipanggil fajar kazib. Nampak dah cahaya keluar. Tapi berselerak. Yang satu lagi dia naik lari. Itu fajar sadiq. Itu subuh dah masuk. Yang kazib tadi azan dah. Bangkit tengok. Muhur kazib baru tidur balik. Tidur tu pai. Tuan-tuan, kalau bunyi kata tenenet, bunyi macam-macam ada. Bunyi ayam kokok pun ada. Tapi haram tak bangkit pun. Bunyi yang tu dia bunyi dia bangkit buka mata sebelah. Dapat lagi bangkit lain, pak pukul 8. Haram perbuatan tu. Tapi kalau dah tidur nyenyak sampai bunyi gajah pun dia tak sedang. Yang tu tak apa. Yang tu tak jatuh hukum haram. Boleh qada. Tadi kalau hak bunyi buka mata sebelah pergi tutup balik, tutup balik dia. Jaga tuan-tuan. Handphone sikit punya hebat, bunyi macam-macam tapi tak boleh tolong gerak tidur pai. Mau duk kapan kali ingat handphone esok. Jawab dengan handphone tu. Muslimin yang dirahmati Allah. Habis duit sampai 2-3 ribu. Nak beli hak jenis tu. Tapi itu dia tak boleh bantu nak bangkit tidur. Lekeh tuan-tuan. Baik beli 330, 3310 boleh. Nenek dekah nak mampu. Baik jaga sungguh. Payung tepi dinding perah. Tu dan boleh mayang pasal apa? Bangkit segak terus. Ni duk bunyi manja nak baling 3000. Tidak boleh. Muslimin yang dirahmati Allah. Maka dengan bab ini tahulah kita bagi sembahyang subuh itu ada dua bab. Satu daripadanya adalah terbit fajar, yang keduanya pada awal terbit fajar. Maka yang awal tadi terbit fajar, yang kedua pun terbit fajar sebab ada fajar ada dua. Maka dengarlah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kalau ada berlaku mana-mana, jangan kata sesat, jangan kata tak betul, memang ada. Ni kita nak bawa hadis, nak bawa dalil. Bawa ada. Sebab dalam Quran tak ada, dalam hadis ada. Baik, bunyi dia. Ana Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anna Bilalan yu'azinu bilailin fakulu washrabu hatta tasma'u. Minta maaf. Ta'zina Ibnu Ummul Maktum. Ummul Maktum ni buta. Bilal muazzin Nabi, tukang Bilal Nabi. Buta. Bilal Ar-Rabah tolong perbetul azan. Dia azan, habis dia azan apa semua, lagi dia duduk, bangkit pula Bilal. Cerita dia macam itulah lebih kurang. Baik. Apa maksud dia? Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Balik pada dia dan bapa dia Sayyidina Umar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Bilal, nama tukang bang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal Ar-Rabah. Bang pada masa malam, yakni sebelum terbit fajar sadiq, yakni fajar kazib. Maka janganlah sekalian kamu sangka tak boleh makan dan minum kerana sahur. Saya kenal di Mesir. Di Mesir memang dia ada 2 kali azan. Kita baru sampai, waktu tu baru Ramadan. Tata dengar-dengar hayya ala solah, benda duduk dalam mulut. Hari ni pai dah puasa aku. Kawan-kawan hak yang sini semua pakai gelak dah. Pai dah puasa. Tak kita pun duduk uras-uras. Habis dah. Tak azan sekali lagi pula. Tu nampak kata ta'ti fiqh. Ya kita lah, bukan tuan-tuan, saya lah. Kena tahu yang mana satu azan betul dan mana. Kalau azan yang azan lail dipanggil, azan malam, yang tu boleh makan sahur lagi, makanlah. Waktu itulah dinamakan waktu imsak. Waktu imsak tak boleh makan dah ke? Boleh. Orang tua-tua kita yang murung, waktu imsak kumuk. Imsak lah dia kata. Sedangkan habisnya waktu
memakan tadi apabila azan subuh yang betul, lepas tu yang sebetulnya. Baik. Waktu sahur atau lainnya pada waktu bang Bilal itu bahkan tiada mengapa, boleh makan lagi. Makanlah sekalian kamu, kata Nabi SAW, dan minumlah sekalian kamu hingga mendengar sekalian kamu akan bang Abdullah ibnu Maktum. Maksudnya bang hak awal tadi Bilal, bang yang kedua adalah Ummul Maktum, si buta, orang tahu. Ini suara Bilal. Suara Bilal boleh makan lagi sok. Tiba-tiba suara Ummul Maktum, tak boleh dah. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Janganlah makan dan mengerjakan barang yang membatalkan puasa, dan ialah waktu fajar sadiq. Kata Abu Aisyah, pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud dan Aisyah dan Anisah dan Anas dan Abi Zar dan Samrah, mutawatir. Dan kata Abu Aisyah, bermula hadis Ibnu Umar ini hasan lagi sahih. Boleh buat tuan-tuan. Dan jangan duk tolak hukum azan 2 kali untuk subuh. Hadis ni sahih. Tersebut di dalam Bukhari dan Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, kazalikal Muslim, begitu juga dengan Muslim, dikeluarkan akan dia di dalam kitab sahihnya dua-dua. Baik, masalah tukang bang bagi Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah. Siapakah tukang bang Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah? Kata Imam Nawawi, ini kita nak berkenalan. Sampai hari ini yang kita dengar daripada Mekah, Allah, siapa tu? Sanad daripada mana? Dan siapakah yang mula-mula? Baik, kita dengar. Adalah bagi Rasulullah SAW mempunyai tukang bang, muazzin di masjidnya di Madinah, 2 orang. Pertamanya bernama Bilal, keduanya Ibnu Maktum al-A'ma, maksudnya si buta, yakni seorang buta dan seorang celek. Dan tukang bangnya di Mekah ialah bernama Abu Mahzurah, dan seorang lagi bernama Sa'id al-Qarat. Okey, telah bang ia bagi Rasulullah SAW daripada dulu sampai lah. Yang tu lah cara lagu dah sama. Kita dah Tok Wan dulu azan style ni, boleh kat pak azan macam ni, boleh kat cucu nasyid terus Allah, wah cerita ni. Dia kalau boleh satu lagu ya, tu panggil bersanad, sanadnya sama, satu lagu ya. Muslimin yang dirahmati Allah. Kata Imam Nawawi, telah berkata ulama, bermula makna hadis yang menyebutkan seorang turun dan seorang naik ialah bahawasanya Saidina Bilal ia naik bang dahulu daripada fajar, dan duduk ia kemudian daripada bangnya menanti bagi bangnya. Betul. Naik ialah bahawasanya Saidina Bilal menanti bagi doa dan seumpamanya, kemudian menanti ia akan fajar. Maka apabila hampir terbitnya, turunlah ia daripada tempat bang. Dulu nak bang kena naik duduk di atas. Sebab apa? Tak ada mikrofon, tak ada speaker, nak naik di atas. Naik ada satu tempat yang agak tinggi, yang kalau kita lah ni dipanggil mimbar. Mimbar, apa dia, menara. Maka dikabarkannya pada Ibnu Maktum akan kehampiran terbit fajar itu, maka ia pun bersedia mengambil air sembahyang dan lainnya, kemudian naiklah mulai bang serta awal terbit fajar. Wallahu a'lam. Baik. Bang malam dan bang subuh. Ya saudaraku, telah menyebutkan yang telah lalu makna bang malam itu pada pangkal bab. Kata Abu Isa, dan sungguhnya sanggahnya telah bersalahan ahli ilmu, yakni ulama, pada bang malam, khilaf dalam bab bang sebelum subuh, bang juga. Maka kata setengah daripada ahli ilmu, apabila bang seseorang duk bang, apabila azan seseorang, dapat saya tulis bang. Saya kena ubah pada azan seseorang, tukang bang lagi, tukang azan dengan malam memadai akan dia, yakni kalau fardu takdirkan seorang tukang bang lagi azan itu hendaklah memadakan dengan bang azan malam sahaja, dan tiadalah diulang lagi kemudian daripada masuk waktu subuh. Ni ada satu pendapat, bang yang bang malam, subuh tak payah dah. Kalau nak bang subuh saja. Kalau nak bang malam. Puan ada juga ada pendapat nescaya memadai, kata dia. Ini ada saja pendapat. Ialah perkataan siapa? Imam Malik.
Kita kena mengaji fiqh ni. Dan Ibnu Al-Mubarak dan Syafi'i dan Ahmad. Itu sebab Syafi'i kata dah mayang bang subuh. Bang hak awal itu tak payah lah. Bukan kata sampai wajib dua-dua kena bang. Okey. Dan kata setengah daripada ahli ilmu, apabila azan malam oleh tukang azan, nescaya mengulang ia akan bang pada waktu subuh. Siapa yang buat di tengah malam, maka mai yang kedua kena buat juga. Itu kata setengah ulama lain. Tiadalah dipadakan dengan bang malam sahaja, dan denganlah berkata Sufyan Ats-Tsauri, kata Imam Syafi'i mazhab kita. Baik, kita tengok. Bermula sunat bahawa dibangkan, diazankan bagi subuh itu dengan malam supaya jaga orang tidur. Nak bagi jaga tidur. Nak harap ke handphone dia ke haram. Nak harap ke bini dia sama naik. Nak harap ke siapa lagi? Tok Bilal lah azan. Azan pun tak mangkit. Habis dah tanggungjawab jemaah AJK. Dia kata salah. Saya yang tak pi sembahyang subuh pasal tak azan. Buat dalil macam tu. Baik, kami azan 2 kali pun tak mai juga. Jangan duk salah korang dah. Kan? Orang ni dia selalu cari masalah, dia salah orang ya. Dia salah kono, dia salah kono. Dia yang tak jadi pi bukan pasal apa? Tok imam tu tak betul. Yang saya tak pi bukan pasal apa? Tok Bilal tu khomat tak betul. Amboi hang ni hebat tang mana? Yang saya tak pi tu bukan pasal apa? Dan memang saya tak mau pi pun. Tu yang jawab dia. Dan kadang-kadang orang ni bila dia ada saja 1001 alasan untuk dia tak mau pi. Kan? Maka diciptalah alasan dia. Contohnya subuh. Pasal apa yang tak pi? Pasal tak dengar azan. Maka jadilah dibuatnya, kata Imam Syafi'i, di2 kalikan. Okey. Dengan malam supaya jaga orang yang tidur, maka bersedia ia bagi hadir sembahyang ke masjid. Dan suka kepada aku, Imam Syafi'i kata, aku suka akan kalau bang orang yang jadi tukang bang itu mengulangnya kemudian daripada fajar pula. Maksudnya kalau mazhab kita, yang pertama dia azan, yang kedua kena azan juga. Kalau dia mula, dia pertama dia azan, lepas tu dia lari balik, kacau. Tak, dia kena tunggu azan juga. Kalau ada 2 muazzin tak apa. Okey. Dan jikalau tiada bang ia kedua daripada fajar, tiadalah aku fikirkan apa-apa ada salahnya meninggalkan demikian itu, kerana waktu bangnya adalah ia dahulu daripada fajar pada zaman Nabi SAW. Ini kata mazhab kita. Masalah seterusnya, bang dan waktu bagi lain daripada subuh. Lain pada subuh boleh buat tak? Kau teringin nak buat waktu maghrib, ada tak selain pada subuh? Ada Jumaat ada. Tak. Tu ada hak belah-belah, ada satu negeri, adalah satu negeri kan. Dia Jumaat dia sekali lah. Habis-habis tu dah selesai. Tak pasal apa yang ada 2 kali azan. Azan pertama azan wajib, azan kedua azan sunat. Sunat apa Nabi tak buat apa? Klipok kita nak jawab genon. Okey. Azan yang kedua tu azan nak panggil orang hak duk tengah pam rokok daun. Panggil masuk. Duk tengah duduk bawah garah, duk tengah menyembang, ada tengah apa nak panggil masuk. Sebab apa? Saidina Osman, Saidina Umar nampak yang buat tu Saidina Osman. Dia suruh azan. Pasal apa dia suruh masuk? Pasal siapa yang tak masuk, khatib dah mula khutbah, habis dah pahala khutbah dia. Dalam hadis qudsi kata apa? Siapa yang masuk masjid sebelum khatib naik dapat seekor unta. Dia waktu apa? Selama hidup dia telok ayam. Pasal apa? Orang dah habis dah. Ada lagi baki-baki hak yang khutbah baru dia masuk. Telur ayam tu daripada mula sampai habis. Esok di padang mahsyar, gorenglah telur ayam tu. Tak ada apa pun. Maka masuklah awal. Masuk awal, so macam mana Saidina Osman nak buat ni? Azan 2 kali. Azan adakah salah? Tu anak lahir pasal apa boleh azan? Itu ada hadis. Tiba-tiba rimau nak terekam azan. Tiba-tiba nampak duk tengah duk bawa duk gila mancing. Tengok-tengok putung beliung depan. Azan. Ya, disuruh. Duk tengah api marak rumah sebelah nak mai rumah kita. Azan. Disuruh. Pasal apa pula nak panggil orang masuk mai masjid dengan khutbah haram? Tolong jawab.
Nak panggil masuk mai ya, nak bagi dapat pahala. Tapi hak yang azan kedua tadi, okey, kita hurai bagi komplit. Azan yang kedua jangan duk buat bagi panjang lebar. Dia duk buat lagu tak habis-habis lagi. Hayya 'alas salat. Ada lagi duk buat bagi pendek ah. Pasal apa? Itu bukan ada apa pun. Satu. Yang kedua, kalau tuan-tuan tengah masuk, tengok-tengok ada hamba Allah duk tengah azan, tapi dia sembahyang tahiyatul masjid. Ya, boleh. Sebab azan tu bukan azan wajib. Okey? Kok-kok lah nampak, tapi dia kata jangan duk buatlah. Atau sini kata boleh. Tak. Sebab dia tu bukan azan wajib. Bila bukan azan wajib, tiba-tiba kalau kita nampak, kita jangan kata dia sesat. Sebab apa? Waktu tu boleh sembahyang. Azan tadi bukan azan wajib. Azan wajib saja haram untuk sempat untuk kita sembahyang. Kena jawab azan. Dan ada kadang-kadang kita tengok dia masuk dia angkat takbiratul ihram. Susah dah. Dah. Okey, kata siapa? Kata Syekh Datuk Syekh Zakaria Wan Besar. Saya dengar sendiri dan saya mengaji sendiri dekat dia bab tu. Boleh. Cuma dah adat kita mai-mai orang duk tengah azan diri dah lah, tak usah duk sembahyang lagi. Sat lagi orang banyak. Pasal apa? No, bukan dia mengaji fiqh pun, bukan dia mengaji pun, hak duk di belakang kita. Sat lagi kalau kita takbiratul ihram juga balik-balik buah mulut. Tu puak sesat tu. Orang duk tengah azan, mayang. Dia tak tanya azan apa. Kan? Okey. Boleh, tak ada apa. Tapi jangan buatlah. Saya kata jangan buatlah. Tunggu sampai habis dia azan baru Allahu akbar. Habis-habis baca doa, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ogilah kita. Hak awal itu kita terdengar, sebab apa? Kita terpaksa sembahyang. Maka mailah awal. Masuk mai awal sebelum daripada khatib naik atas. Tu sebab azan tu punca azan tadi. Muslimin yang dirahmati Allah. Kata tadi azan ada 2 kali. Hak tu yang ni. Tapi itu khilaf saja. Dan ada kata tak ada pun. Di Mekah tak ada, di Mesir ada. Di Malaysia ada, tapi ada satu negeri tak ada. Jangan sekali azan ya. Tak salah, betul. Kita tak kata salah. Cuma yang kata sesat menyesatkan itu yang ada masalah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala anhu di dalam sukalah aku diringkaskan pada tukang bang itu atas 2 orang, kerana kami telah hafaz bahawasanya telah bang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 orang sahaja, dan tiada disampil dan dihasak-hasaknya bahawa bang lebih daripada 2 orang. Tok Bilal ni kena ada 2 orang dalam satu masjid. Okey. Maka jika diringkaskan pada bang itu atas seorang jua, nescaya memadai. Kalau seorang pun tak apa. 2 orang ya. Lebih pada tu mengarut. Sat lagi duk lawan tanak pula bang. Ataupun duk lawan berebut bang. Lalah, dua-dua tak main bang. Bang bagi tengah belakang. Kalau dia jadi macam tu, kau kena ada 2. Baik, masalah tukang bang yang banyak dan peri mengaturnya. Dah banyak kena atok pula. Itu jadi masalah. Baik, kata Imam Syafi'i, saya terus kepada huraian, aku sukalah bang oleh tukang bang, kemudian daripada satu bang azan, jadi dia bunyi bang lagi. Dan jangan bang beramai-ramai. Mana Abang Nurizan? Hari tu dia ada hantar post dalam Facebook saya. Ada Tok Bilal, ada satu masjid di KL ke mana tak? Berduit. Mula-mula kau ni. Allah, sedap, memang sedap. Ambil gambar pula. Bagi kat kawan ni, sambung pula. Satu-satu perkataan kan ada 2. Allahu akbar, Allahu akbar. Bagi kat kau ni pula. Allah. Habis-habis kau ni, bagi kat dia pula. Masya Allah, mana dunia apa mengaji ni? Habis-habis pada tu pula baca doa. Ya. Ambil video tuan-tuan. Ada simpanan kat saya. Makhluk songkla mana saya tak tahu. Dia mengaji tang mana ni? Ada satu masjid dia buat macam tu. Masuk dalam Facebook. Allah. Hak yang tak reti esok pakai ikut. Hang azan dulu. Okey, mai kat aku. Dia lawan berebut. Kalau 4 orang, nah. Jangan dia buat macam tu lah. Seorang okay? Dan jangan beramai-ramai sekali sama. Ni bukan marhaban, ni azan. Okey. Dan jika adalah masjid itu besar tetapi ada baginya beberapa tukang bang, maka tiadalah mengapa bang pada tiap-tiap menara. Ini kalau tak ada speaker. Sebab apa ada buat 4 menara? Sunnah. Sebab setiap menara ada tukang bang dia.
Panjat lah, panjat. Duduk belah nu, tala belah nu. Macam speaker kan, tala belah nu. Orang bawah kata angkat tangan. Ni cerita zaman Nabi, angkat tangan. Dia azan belah nu. Yang naik atas menara tu azan belah tu. Yang naik atas menara tu azan belah nu. Tu. Sepatutnya. Tu tak apa. Tapi kesiah orang tua-tua lah jadi muazzin lagi. Kabat naik mayang atas tu tak turun dah kata. Turun panggil bomba dia kata. Siapa dia naik atas tu? Itulah kata kena ada had-had umur pula dah. Tapi kita lah tak apa. Wakil muazzin kita speaker duduk di atas. Kita duduk di bawah relax kan. Kena blackout ambil hang. Kena naik juga duduk di atas. Kalau di Masjid Talun di Mesir di Kahirah dekat dengan Ali Bashar, dia ada satu tempat. Dan sistem bangunan ataupun masjid tadi dia buat sistem echo. Tak payah pakai ni, naik duduk di atas tu. Dia baca Quran ya, pelan ya. Dengar begau sonok sedap. Orang kata cara binaan tadi. Kita lagi besar lagi tak dengar, lagi besar lagi tak dengar. Pasal apa? Tak ada sistem style hak patutnya kita ikut. Kena cari style. Macam mana orang dulu menyanyi boleh dengar Rom kan. Orang penyanyi hak Rom tu kalau di Jordan, di Karab. Nyanyi duduk tang ni, kita duduk di atas bukit tu. Boleh dengar suara kita sebab sistem dia buat hak sistem tu, hak yang zaman dulu zaman Rom. Siapa kita tak tiru? Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Tu imam duk harap ni lah. Tak ada hak ni, baik. Rokok dah. Loh, tidak dah. Celaru. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, habis sikit ya. Weh, tak sikit lah tuan-tuan. Dekat tu lah saja kot. 162. Nanti kita masuk. Khomat bagi bank banyak-banyak orang. Saudaraku, bagaimana? Tu atok. Nu menara ni seorang, menara ni seorang. Kalau blackout lah. Kalau tak blackout, kita pakai yang tu. Tu seorang lah wakil dengan ada speaker. Okay. Tu kalau untuk kaedah muazzin yang ramai dalam satu ketika nak azan, yang dulu tak ada elektrik. Hari ni pun kalau dah tak ada elektrik, kena buat macam tu lah. Satu lagi, apabila tiba-tiba duduk tengah sembahyang, blackout, pak gelap. Yang ni pun tak dengar. Ada sampai belakang, soft. Allahu Akbar. Tak dengar. Maka tolong sampaikan. Jadi mubalik. Mubalik, tahu mubalik? Yang di Mekah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tolong sampaikan. Ni sampai orang perempuan kadang-kadang tirai tak buka. Loh, tu imam bagi salam dah. Mereka duduk diri lagi. Tahu tak? Puas cerita ni. Maka tolong-tolonglah. Allahu Akbar. Hak yang sah keempat kelima. Allahu Akbar. Sama-sama tolong. Bagi nampak semua. Ni dah orang Melayu kita ni. Saya ni. Ni lah pengalaman saya. Allahu Akbar. Sengak. Sami Allah liman hamidah. Ngak. Allahu Akbar. Sengak. Assalamualaikum warahmatullahi. Weh, ada orang. Lah, senyap sunyi. Kok lah nak bunyi juga. Dah. Amin dah. Amin. Tak tahu letak tang mana apa dah. Kadang-kadang tak ada nak habis wala dhalin dia masuk dah. Ni mazhab mana tanya balik? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amuh tak dan tu imam nak perhabis. Ni mazhab mana nak tanya? Kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kena ambil senapah dulu. Kata Imam Nawawi, baca sesuatu di antara tu. Amin. Sebab amin, kata Imam Syafi'i, dia bukan daripada perkataan Fatihah. Kalau kita sambung, seolah-olah amin tu termasuk dalam Fatihah. Itu mungkin ikut pendapat Imam Syafi'i. Okeylah, kalau orang lain buat pun tak salah. Tu saya perbetul balik. Tak salah. Tapi kita dah bermazhab, ikut mazhab kita lah. Kan? Ni duk ikut Arab, bawa Arab dengan dia terikut Arab. Amin, wai. Orang tak amin ke dia amin dah. Ikut Arab lagi. Patutnya kita bawa Arab, dia ikut Arab. Arab pakai lap pendek mayang, dia pun hentam pakai lap pendek. Muslimin dirahmati Allah. Jagalah, ngajilah bab tu. Boleh tak boleh kita dah bincang dah minggu lepas. Takat tu saja tuan-tuan. Insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu depan. Insya-Allah tuan-tuan. Kena ada sistem ini, iaitu ingin mengaji tentang bab fiqh. Bukan kita mengaji untuk nak cari salah orang. Kita nak mengaji untuk membetulkan
yang mana satu mazhab yang aku pegang, yang mana yang sepatutnya aku tahu. Dan kita mengaji untuk kita faham, bukan mengaji untuk kita betul je dengan orang. Kita faham. Bila dah kita faham, dalam masyarakat tak buat, jangan duk buat. Walaupun kita dah faham, kalau kita duduk seorang-seorang nak buat. Aku tak mau baca kunut malam ni subuh. Punya pasal? Contoh. Tapi dah duduk dalam jemaah pun tak mau dak baca kunut juga. Ni masalah. Pasal kunut tu sunat. Tapi kena. Pasal Imam Syafi'i, tuan-tuan, mazhab Syafi'i. Kalau duduk seorang-seorang tak mau buat, itu punya pasal tuan-tuan lah. Esok jawablah depan Allah Ta'ala. Sebab kita kena berhujah. Mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil-kecil benda yang faedah, yang baik kita buat, kita kena berhujah depan Allah Ta'ala. Pasal apa? Sedangkan Imam Mazhab yang kata kena buat, pasal apa hang tak buat? Jawab satu. Tak tahu nak jawab, aku rasa aku tak boleh jawab dah. Tak tahu boleh jawab, soalan sport tak ada. Soalan sport tak ada. Kalau dah rasa tak boleh jawab, ikut hak mana yang orang hak yang tahu. Tu ya. Jangan duk pandai-pandai. Takat tu saja. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Menerusi Rasul yang bersifat maksum, segala ketelanjuran, segala keburukan adalah daripada diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisyairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa ala ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa aradina batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.